Ya. Kenapa kena tangkap gambar? Okey, kena rekod. Oh, kena. Jadi kumpulan pro pencil tak rekod pun? Dia pun tak ada kecek. Oh, dia pun tak ada gadget. Tak apa, kita orang ambil 5 minit masa cikgu. Oh, ni tengah rekod lah ni. 5 minit je cikgu. Oh, ya ke? Okey. Silakan nak tegangkan apa? Intro. Intro. Okey, Assalamualaikum. Kami salam. dari tak payah okey. Kami dari Itu dah rekod kat 30 saat dah, tak membaca waktu Okey, ke? tak apa. Oh, tak apa. Okey. 5 minit je. Kami dari company Takabul Ui, Insurance. tak kabul. Takabul. Okey, sekarang ni kami nak jual insurans hayat. Okey, kan dari dua insurans am dengan insurans hayat. Ya. Tapi sekarang yang kita nak jual adalah insurans hayat. Okey, Syafiq silakan. Kawan saya Syafiq akan terangkan. Okey. Okey. Jadi cikgu, Ya. insurans hayat ni dia menjamin pembayaran manfaat duit kepada cikgu yang ada polisi. Cikgu adalah seorang polisi. Saya polisi. Bukan polis macam tu, tapi nak cikgu punya gelaran polisi. So sebagai Ya. contoh, Min cikgu adalah customer kita orang. Oh, ya ke? so sebagai contoh tapi saya tak doakan lah. Ya. Kiranya berlaku kematian. Kematian terhadap orang yang insurans macam tu. Polisi. Okay, kalau cikgu beli insurans kat kita orang kan, insurans hayat ni dia Tengok. Kumpulan tadi tengok. Saya dah dapat mesej daripada dia orang. Hebatlah dia orang ni. betul hebat kan. Kami lagi hebat. Okey. Saya yang kedua dapat di sini. Okey. Okay, insurans hayat ni, cikgu, kalau cikgu beli, apa cikgu dapat? Okey, cikgu akan macam dapat perlindungan daripada lah. kami. Kami Kot akan lah, protect nanti cikgu. cikgu beli insurans atas nama cikgu. Kot lah nanti saya tak doa tapi memang benda terjadi. Cikgu meninggal nanti kan. Duit insurans yang cikgu tak pernah pakai gitu. Itu yang risau bukan kita yang ambil, tapi waris cikgu yang ambil. Dia apa manfaat pada saya? Manfaat pada cikgu pula masa cikgu hidup. Macam contohlah cikgu accident, lepas tu kena cikgu mengalami kecacatan tangan ke apa kan. Insurans yang cover kos perubatan tu lah. Oh, ya ke? So cikgu dalam dunia akhirat ni cikgu akan selamat. Kat akhirat lah dunia. Ya. Okey. Maksudnya okey. So kalau saya hanya dapat manfaat ketika saya hidup je lah. Ya. Kalau saya tak hidup dah. Saya tak hidup. Tak ada manfaat. Tapi cikgu, kalau tiba-tiba benda tu dia jadi unexpected, insurans ni dia cikgu kena ada sebab kalau ada kes unexpected terjadi, tiba-tiba cikgu tak ada benda yang nak recover. Contohlah time cikgu baru habis buat kenduri kahwin ni kan, cikgu kan duit banyak keluar. Lepas tu tiba-tiba besoknya pula kena kilat pula rumah cikgu macam Cikgu kena kilat ke? Saya kena kilat. Oh, okey. Lepas tu nak kena berubat lagi. Duit dah keluar kat kenduri. Kena pula berubat kat hospital. Buat Lepas masa tu tu cikgu kita tak pula ada duit. demand tak nak pergi kerajaan, pergi swasta. Insurans lah cover. Insurans lah cover. Cover dari segi kewangan lah. Oh, ya ke? Okey. Bukanlah cover cikgu tak ada makanan, insurans bagi makanan bukan. Bukanlah. Bukan. Okey. Jadi lepas tu? Okey. So persoalan saya, Ya. kalau cikgu nak beli insurans, cikgu nak beli berapa agak-agak untuk diri cikgu? Total protect lah maksudnya. Total protect, yes. Jumlah perlindungan Tapi keseluruhan saya ya. recommend macam 100,000 ke, Ya. 50,000 ke at least. Bagi jangka cikgu selamat lah. Jangan jangka hayat cikgu. Dia boleh cover berapa ribu tu? Ikut cikgu lah. Minimum berapa? Minimum Minimum 10,000. minimum Tak minimum. minimum 5,000, 4,000 Minimum macam tu lah. 5,000. Okey, baik. Jadi kalau kata minimum 5,000, saya ambil insurans 5,000. Kemudian tiba-tiba saya masuk hospital swasta, dia charge saya 130,000. Nampak problem dah kat situ. Oh, problem kan? Cikgu tambah lagi lah. Cikgu tambah lagi kan. Oh, insurans nak ambil saya rasa saya 5,000 tu saya tak recommend lah. Oh, ya? At least belas-belas, 10 ke ratus-ratus tu okey Oh, lah. ya ke? Nah, sini sikit tak nampak. Tapi okey, jadi kalau kata saya ambil perlindungan 5,000 sahaja, kemudian saya masuk hospital swasta kena charge 130,000. Jadi saya kena bayar dekat hospital tu jugalah. Kami akan tanggung separuh. Tanggung separuh, maksudnya tak akan tanggung 130,000, kamu akan tanggung sebanyak 165 sorry
130,000. Sorry, 130,000 cover berapa puluh ribu. Berapa yang akan cover? Mungkin cikgu kena Ikut mana kena tambah cikgu bayar kat kami lah. Ha, Mana cikgu bayar kat kami, kami akan cover yang tu je lah. Oh, cover itu maksudnya kalau saya ambil perlindungan sebanyak 5,000 jadi daripada 130,000 tu 5,000 je nak cover. Sebab tu saya recommend cikgu ambil kau boleh puluh ratus-ratus. Ya. Kita tak tahu kadang-kadang. Ya. Tadi ada satu syarikat insurans datang ni. Maksudnya dia kata syarikat dia menawarkan 33% cover. Ini macam mana tu? Ya, syarikat ni tak ada Tu kaya sikit je ni. Oh, syarikat tu bayar sikit lah. Okey, faham. Okey, baik. Jadi apa langkah seterusnya kalau saya nak ambil ni? Okey, langkah cikgu kena setujukan kita orang dulu. Kita bagi cikgu korang, cikgu kita orang kira dulu. Ya. Okey, katakan cikgu nak ambil 100,000 lah kan. Okey, cikgu nak ambil ni. Kita orang kira dulu 100, so setahun tu cikgu nak kena bayar berapa. Okey, bila dah dapat cikgu dah tahu dah kena bayar berapa, kita orang boleh hantar kat syarikat kita orang. Untuk orang nak lebih comfort kan. Oh, okey, baik. Boleh Kita tak lah. boleh habis sini tak boleh. Oh, tak boleh lah. Sini habis sini tak boleh. Dia kena ada syarikat juga, kena pergi syarikat juga. Ya, okey, baik. Boleh. Okey. Okey, boleh. Ya? Okay, so jadi Ya. So, I nak tanya few soalan kat cikgu. Ya. Nama cikgu? Saya Muhammad Azmi. nama phone je. Nama full lah Muhammad Azmi. Nombor nama full. Boleh tu dia ambil. Bila saya tanya pula lahir. Umur cikgu berapa cikgu? Umur saya 32. Muda lagi cikgu. Ya, muda lagi. Boleh tambah lagi. Kalau muda lagi murah. Oh, lagi murah Ya. Oh. Sebab kalau muda macam kurang sikit sakit. Tapi tak Oh, tahu yalah. kalau awal pagi kan. Saya tengok cikgu makin cikgu kuat. Patuh cikgu, Ya, kalau ya. punya insurans ni, ada bonus dia. Ada bonus Kita hai. potong half cukai cikgu. Oh, half cukai Kalau potong. cukai cikgu 2%, Ya. 1% yang potong. Oh ya. Ha. Oh. Dia, kalau cikgu kena bayar 2,000, kami bayar 1,000 lah. So, Ya. 1,000 lagi dari cikgu. Ya. Half. So cikgu merokok ke tak? Oh, saya merokok. Merokok Merokok. Kalau merokok, alamak, mahal sikit lah cikgu. Oh, mahal sikit lah. Alamak, mahal pula. Orang yang merokok ni, dia macam senang nak dapat sakit. Oh, ya ke? Aduh, kan saya kena berhenti lah macam ni. Betul. Saya akan cuba untuk berhenti. Saya kena berhenti lah macam ni. So, boleh terlambat. Jadi sempat lagi tak tulis nak berhenti dah? Ke tak boleh? Boleh lah tu. Oh, tak boleh lah. Alamak, aduh. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Jumlah polisi yang cikgu inginkan Saya nak 100 lah, 100. RM1 eh? 100,000. 100,000 saya nak 100,000. Takkan Apalah. lah saya nak ambil 100 ringgit kan. Takkan RM100. Sekarang Tahun ni pun- 90-an boleh Sekarang ni lah. pun tak kaki saja dah. RM20,000. Bukan. Cikgu ada penyakit kritikal tak? Alamak, saya ada lah. Kanser, penyakit jantung. Ada. Dan penyakit jantung. Oh, Ke itulah. keturunan ke? Kita nak tahu keturunan. Oh, Kalau bapa keturunan. cikgu ke, kau ada darah tinggi ke, ada yang boleh efek ke anak juga kan? Oh, ada. Ada? Darah tinggi kencing manis. Okey, kita pasang je. Tengok. Dan darah tinggi kencing manis. Betul. Okey, apa lagi maklumat yang diperlukan? Okey. Okey. Jadi sekarang ni Banyak ya, saya punya members. assistant. Kolej saya ni dalam kira-kira 30. Darab. 100 darab. 100,000. RM30,000. So, 30,000. So sehari RM30,000. Tak, insurans yang sebelum ni dia bagi tahu saya RM30 je. Sabar. Oh, belum. Belum. Dah. Sambung ke? Oh, yang pula. Dia 100,000 per 100,000. RM32 tahun ni ibu. 32 tahun. Cikgu merokok kan? Ya, saya merokok. 2 poin darab ni kurang. Tak apa, darab lah. Kurungan 475. 75. Ya? Tambah. Tambah? Saya Tak payah. jadi answer. 375.
Akak jadi insurans, ada adik aku tak jadi insurans ni. Okey. Tak ada view tak boleh buka. Ni dapat jawapan apa ni tadi? RM30,000. RM30,000. So RM30,000 plus 1,000. RM53 apa? Okey, ni tambah ni tambah. Ini tahun nak kena tahun lagi. Dia jadi mana? Okey. Ini ke? Okey cikgu. Ya, ya. So untuk tahunan cikgu hanya perlu membayar RM328 sekupang. Betul ke? Untuk setahun. Setahun. Setahun RM382. 28. RM328. Okey, mandi berapa? Bulanan? Nanti bahagi 12. RM2. Kau ulang balik. Kau ada sikit hari. Alamak cikgu gedak pula. Berapa tadi? 2? 275 tambah 275. satu. Tambah. Ini satu. Ini 3 plus 1. Okey ni. Oh, okey, sebulan cikgu kena bayar 27 je. Ataupun 28 lah. Sebulan saya kena bayar RM28. RM28 sahaja. Ha. Sahaja? Sahaja. Kalau cikgu tanya saya nak bayar ni berapa tahun? Ada seumur hidup lah. Ada Ataupun sampai kontrak kita. Cikgu Kalau nak nak cikgu kontrak? nak berapa tahun? Cikgu agak-agak nak bayar berapa tahun lah. Kalau lebih dah tak apa. Sampai selagi hidup lah. Selagi hidup lah kan? Tapi kami tak tahu cikgu. Tak tahu. Saya pun tak tahu saya nak hidup macam mana. Saya takkan. Betul ke pengiraan tu RM28 sebulan? Ya. Saya dah Kami kira punya- dengan ha. 2 syarikat lah. 2 syarikat semua 100 lebih. Oh, dorang demand nampak. Kita orang bagi cikgu, kita mudahkan kerja cikgu. Oh, ya. So cikgu Potong jimat lah. Cikgu Ya. katakan cikgu gaji RM11,000. Ha. Kita potong Free gift. 0.01% Ya. je. Saya setuju, saya nak. Okey, Suka. so kalau Insurans. Ha. dua insurans. Boleh ke? Ada satu je. Boleh untuk bini cikgu Oh, letakkan ya. nama bini cikgu ke. Boleh. Murah sangat sebab murah sangat. Betul. So kalau ada dua, kami punya syarikat kalau ada dua pelanggan dalam satu masa ni, kami akan bubuh dalam cabutan bertuah. Oh, ya. So dalam betul. cabutan bertuah tu ada peluang nak menang kereta Mini Cooper. Untuk bulan ni saja cikgu. Bulan ni saja. Okey, baik. Kita orang punya sel ni cikgu 50,000 orang dah. Oh, Ambil ya kita ke? orang. Oh, saya setuju sangat-sangat macam tu. Bila cabut tu? Bila cabut, tunggu kami hantar maklumat kat syarikat dulu. Syarikat dulu. Ya, Lepas tu bagus. kita dah confirm apa semua cikgu pun. Ni baru kita boleh naik. Okey, baik. Oh, so, okay, sebelum tu, saya nak kenalkan nama kami Takabur Malaysia. Takabur Okey, baik. Sekarang nak kenalkan dia. Okey, so cikgu kami Kami jangan Nak risau. sign cikgu. Kami syarikat Syarikat Islam juga, lah. Kat sini Okey, cikgu Cikgu tak ada pakai tak setuju ke apa? Setuju. Saya mandi tu saya tambah sikit. Okey. Okey, nampaklah sikit. Okey. Cikgu kita sebagai Oh, sebagai sebagai apa? bukti. Oh, bukti. Satu, dua, tiga. Oh, sekejap. 1, 2, 3. Okey, sudah. Sudah. Terima kasih cikgu. Terima Wah, kasih, 13 minit.